Silau mata, kepala putera menahan ikan. Nafas bismillah, buka kata, gelagam bicara buku. Saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada pengurusi majlis, barisan hakim yang alim lagi bijaksana, guru dan rakan-rakan yang bertanding. Ustazah Basikal, inilah buku yang akan saya kupas pada hari ini. Nama saya Muhammad Umar Raya bin Roslan. Saya bersekolah di SK Fedah Kebasan. Saya berumur 12 tahun. Kod sekolah saya CBA 0016. Sekolah saya merupakan sekolah luar bandar yang jaraknya 34 km dari Bandar Periang, Pahang, Darul Makmur. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Hobi saya adalah membaca buku. Oleh itu, saya suka berkongsi buku yang pernah saya baca. Dalam banyak buku yang saya baca, buku ini saya kategorikan antara buku terbaik. Buku ini ditulis oleh Ahmad Esa. Buku ini berharga RM35. Mengandungi 300 halaman bercetak dan diterbitkan oleh Karang Craft. Melihat kepada tajuknya sahaja, saya sudah terasa tertarik. Tambahan pula buku ini mempunyai ilustrasi yang menarik. Buku ini bersaiz sederhana, tebal, tetapi sangat ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Bila saya selak halaman pertama sahaja, saya telah dapat melihat tanda tangan istimewa penulis iaitu Ahmad Esa dan isteri beliau iaitu Adila. Buku Ustazah Basikal. Buku Ustazah Basikal jilid 1 memang tidak asing lagi. Buku ini sangat popular kerana mengisahkan kepada mustahil sepasang suami isteri yang ingin ke Mekah melalui negara Malaysia, Thailand dan Melayu dengan menaiki basikal. Buku yang saya membaca ini dicetak pada tahun 2023 merupakan buku jilid 1. Buku Ustazah Basikal ini mendapat penyertapan sebagai buku bestseller kerana telah terjual sebanyak 39,000 naskah dengan jualan bernilai RM2.23 juta. Ini menunjukkan bahawa buku ini bukan biasa-biasa. Penulis telah menyambung cerita pengembara ini dalam buku jilid 2 dan jilid 3 ke beberapa negara yang lain yang dilalui sebelum beliau sampai ke Mekah. Kawan-kawan, kisah bermula apabila Ahmad Esa, seorang arsitek seni bina yang mempunyai minat pengembara, bertemu dengan seorang lelaki berkulit putih yang bernama Michael. Pertemuan dengan Michael yang berbasikal dan ingin membuat Ahmad Esa juga memasang angan-angan untuk beliau mengembara merata dunia. Suatu hari, Ahmad Esa menyuarakan impiannya untuk mengembara ke kota London kepada ibu bapanya. Namun, ibu bapanya meminta beliau berkahwin sebagai persyarat sebelum keluar mengembara. Ahmad akhirnya dijodoh dengan wanita pilihan ibunya. Ibu iaitu seorang ustazah Al-Quran yang tidak pernah ke luar negara, apatah lagi ke luar negara dengan basikal. Apabila Ahmad Esa bertuah kerana dikeluarkan dengan seorang isteri yang taat agama dan mempunyai minat yang serasi dengan beliau. Berbekal wang RM1,900, Ahmad nekat meletakkan jawatan sebagai seorang arsitek dan Adila nekat mengikut suaminya ke Mekah. Mereka keluar dari rumah sewa, menjual kereta dan memulakan pengembara dari Malaysia. Berbagai ragam suka dan duka mereka lalui sepanjang perjalanan dari Malaysia menuju ke Thailand dan Myanmar. Berbagai perkara ajaib dan tak masuk akal juga berlaku. Kuasa Allah mengatasi segalanya. Setiap hari yang dilalui dengan kesusahan, Allah tunjukkan kuasanya. Dalam buku ini, saya temui kata-kata Adila yang nampak sangat positif. Kata Ustazah Adila, apabila saya melihat suatu peristiwa yang terjadi dengan mata hati, saya tidak akan bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan terasa manis kerana dapat melihat nikmat bagi setiap kejadian. Contoh kalau saya basikal saya pancing ketika mengembara, saya akan kecewa, penat dan terpaksa seorang basikal jauh untuk mencari kedai basikal. Tetapi, jika saya pandang dari segi khidmatnya, saya dapat melihat daripada berkayuh dan dapat berkenalan dengan penduduk kampung tersebut. Biasanya dalam keadaan begini, saya akan temui orang yang berhati mulia. Kawan-kawan pasti ingat merasai sama detik mendebarkan setiap perjalanan kepada pasangan ini di setiap laluan. Jangan lepaskan peluang untuk memiliki buku ini di atas tangan. Halo, kawan-kawan berilah 3 buah sekaligus macam saya. Semoga dengan membaca buku ini, kawan-kawan boleh mendapat inspirasi dan motivasi untuk mengejar impian di dunia ini di samping melihat
kebesaran Allah. Satu kata-kata kalimat dari Ahmad Esa. Tapi is impossible. Allah Subhanahu Wa Taala always give you yang bermaksud tiada yang mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala ada bersama anda. Buku ini juga telah terdapat liputan meluas daripada pelbagai pihak seperti televisyen dan media sosial. Penulis dan menulis buku ini dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Setelah membaca buku Sadar Basikal, buku ini telah memotivasikan saya untuk bercerita cerita tiga bergetar impian. Kini saya telah faham tiada yang mustahil. Kawan-kawan ulasan saya sudah sampai ke penghujung. Saya akhiri bicara buku ini dengan serangkap pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli buku. Ia bicara buku dari saya. Semoga ia bermanfaat. Terima kasih.